Pakcik buat apa dekat luar malam-malam macam ni? Pakcik tengah tunggu anak pakcik. Lagi, pakcik dah tunggu anak pakcik selama 5 tahun dah. Saya rasa anak pakcik takkan datang dah. Mungkin dia sibuk kerja, tapi pakcik tahu satu hari dia akan datang juga. Jomlah masuk dalam, pakcik boleh tunggu kat dalam, lebih selesa. Jururawat Yen, pakcik tu tunggu anak dia lagi ke hari ni? Ya, doktor. Tiap-tiap hari dia tunggu tapi anak dia tak pernah datang pun. Sebab anak dia dah meninggal 5 tahun lepas tapi pakcik tu lupa sebab dia dah nyanyuk. Oh, itu sebabnya anak dia tak pernah datang. Aduh, dada saya sakit. Pakcik okey ke? Pakcik rasa pakcik dah tak lama lagi. Pakcik cuma ada satu permintaan, pakcik nak tengok anak pakcik sebelum pakcik pergi. Ini gambar anak pakcik ke? Muka dia macam muka saya. Baiklah, saya ada idea. Hari ni pun anak saya tak datang. Ayah? Anakku. Akhirnya anak saya datang melawat. Maafkan saya, Ayah. Saya sibuk kerja sampai tak sempat datang. Tak apa, Ayah gembira sangat dapat jumpa kamu. Walaupun untuk kali terakhir. Yan pura-pura jadi anak pakcik supaya pakcik gembira. Korang rasa Yan buat benda yang betul tak?